Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Sudut Pandang. Kali ini Sudut Pandang memandang dari sudut kejuruteraan awam. Saya Samasri binti Sanusi, host anda pada hari ini. Bersama saya dua orang panel datang khas dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Saya kenalkan Puan Kanarisani P, anak ahlian Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam dan Teknologis Juhaidi Zamani bin Jamaluddin, pensyarah utama Jabatan Kejuruteraan Awam. Selamat datang puan-puan ke podcast pada kali ini. Terima kasih. Kali ini kita akan kupaskan tajuk yang lain daripada yang lain, iaitu Kejuruteraan Awam Kacamata Generasi Baru, Gen Z, Gen Alpha yang sekarang ini. Okey, kita mulakan sedikit dari puan ya. Puan ni KJ. Pastinya dah lama dalam bidang kejuruteraan awam. Apa sebenarnya yang menarik puan ni pilih kejuruteraan awam selepas SPM ni? Okey, selamat petang. Terima kasih soalan yang agak dengan tajuk yang agak catchy untuk petang ini untuk kita ulas, di mana saya rasa sebagai dari sudut saya tak rasa bila kita letak generasi baru dia boleh jadi gen yang terbaru. Kalau kami ni gen apa? Gen Z. Kita millennial. Millennial, yes. Kami ni millennial. Jadi saya akan kupas dari sudut saya sebagai yang generasi millennial. Macam mana saya terlibat ataupun terjebak, bukan terjebak. Macam mana saya menceburi bidang ini? Minat tu datang bila saya berada di sekolah menengah. Bila saya didorong oleh, masa tu zaman tu adalah zaman, saya rasa zaman infrastruktur baru nak membangun. Malaysia dalam tahun 2020 waktu tu. So semua kita zaman KLCC, zaman wujudnya LRT. So di situ kita tengok kita dimotivasikan oleh kalau jadi jurutera tu adalah satu benda yang sangat hebat. So antara pengaruh di zaman itu dan pengaruh keluarga, sebab background saya mungkin ada family jugalah yang terlibat dalam bidang kejuruteraan, dan lebih kepada minat saya sendirilah, sebab dari kecil saya memang suka tengok bangunan. So minat tu datang secara naturally. Kalau saya nak next time saya nak bina bangunan saya sendiri. So di situlah kot saya banyak-banyak kejuruteraan tu saya memilih kejuruteraan awam. Saya starting dengan masuk sekolah teknik waktu tu. Dan sampailah saya menara Gading pun saya memang memasukilah bidang kejuruteraan awam ini. So situlah starting dia kan. Menarik nak bina bangunan tu. Bina bangunan. Cita-cita kena ada. So kita tanya Cik Juhaidi pula ya. What interests you? Secara personal lah. Sebenarnya asalnya saya pun tak tahu apa dia kejuruteraan awam. Apabila selepas SPM ada peluang untuk memohon di dalam pelbagai bidang, salah satunya saya memilih kejuruteraan awam lah. Okay. So once bila saya memilih kejuruteraan awam, kita attend kelas seperti biasa bersama rakan-rakan, pensyarah, mengajar dan sebagainya. So masih lagi belum nampak keunikan kejuruteraan awam tu tersebut, yang hanya kita tahu kita bertukang kan. Sometimes kita buat kerja pipe, baca konkrit, and then sedikit teori mathematics. So betapa powernya kurikulum pada waktu itu tahun 90-an. Semester first year pensyarah-pensyarah telah mendedahkan pelajar-pelajar dengan dunia sebenar kejuruteraan awam. Pada waktu tersebut seperti Miss Kana bagi tahu, adanya pembangunan terutamanya di kawasan Kuala Lumpur yang banyak, contohnya KLCC, Middle Ring Road, construction KLIA, Putrajaya. Itu antara lokasi-lokasi lawatan yang pernah institusi saya dahulu bawa kami untuk melihat bagaimana berlakunya proses construction pembinaan. Termasuk seingat saya satu projek second link antara Johor dan
Singapura. Itu antara projek yang kami melawat. So once bila kita terdedah dengan keadaan sebenar, keadaan bagaimana prospek bidang kejuruteraan awam itulah puncanya minat tu wujud untuk mengetahui lebih dalam lagi berkaitan dengan kejuruteraan awam. Wow. Cerita yang menarik. Dari dua gen yang berbeza, saya yakin. Generasi yang Agak jauh lah. Agak jauh generasinya. Tetapi berbalik kepada Puan. Puan dah berada berbelas tahun dalam bidang kejuruteraan awam. Ya. Dulu dan sekarang, apa bezanya? Okey, kalau ini adalah dari sudut pandang saya dalam bila memasuki bidang kejuruteraan awam dan sekaligus terlibat dalam bidang akademik. Okey, kalau kita tengok perubahan yang sangat ketara lah. Kalau kita tengok, kita tertumpu. Kalau dulu kejuruteraan awam ni kita banyak terlibat dengan dari sudut aspek manual dan berada di lapangan itu sendiri, di site itu sendiri. Dan kita akan banyak, masa dulu mana ada digital. Yeah. Kita IT pun nasib-nasib lah kalau boleh pergi cyber cafe. Tak ada komputer. Zaman itulah baru nak wujudnya komputer. Monitor waktu tu. PC lah kita panggilkan PC. So waktu itu semua kemahiran tu bergantung kepada manual, di mana kita drawing pun kita pakai lukisan tangan. Semuanya fundamental, technical asas, serta pengiraan pun sebab kita tak ada PC. Jadi of course lah pengiraan kita semua bergantung pada kalkulator, menulis tangan, di mana kita manually mengira, bukan menggunakan Excel. Okey, teknologi waktu tu bagi saya adalah sangat terhad. Kita nak mereka bentuk semua penyelesaian masalah, cuma mostly lah bergantung kepada pengalaman individu itu sendiri. Kalau individu tu senior, mungkin dia akan lebih banyak mengulas lah. Banyaklah dapatan dia. Tapi kalau waktu itu, kalau kita baru, mungkin agak terhad kita nak dapatkan keputusan kepada semua decision making yang kita buat di tapak ke ataupun seterusnya. So berbanding dengan sekarang, saya rasa bidang kejuruteraan tak kisahlah, tapi saya akan fokus kepada kejuruteraan awam. Kita telah berteraskan kepada teknologi digital dan data. Betul. So kita ada pelbagai perisian, pelbagai AI, kita ada model 3D, semuanya berdasarkan analisis berasaskan komputer. Semua decision making kita kalau tidak mungkin kalau tak ada orang berpengalaman kat situ, dia boleh support by simulation. Semuanya berada di hujung jari. Tetapi kejuruteraan ini juga saya rasa dalam masa yang sama, kalau dulu kita kurangkan aspek alam sekitar, kemungkinan kita kurang didedahkan. So untuk masa sekarang, kita banyak menilai kepada reka bentuk itu, mestilah ada juga decision dari sudut kelestarian itu sendiri, kecekapan tenaga dan innovation dari sudut material itu. So, kejuruteraan terkini, saya nampak dia lebih komprehensif. Bukan sahaja bergantung kepada kemahiran dari sudut teknikal, pengalaman, tetapi juga perlukan satu intelektual, kemahiran berkomunikasi, dari sudut pengurusan kepada projek itu sendiri, serta dia lebih multidisiplin. So dekat situ perubahan itu yang sangat penting lah, sangat ketara pada waktu itu berbanding dengan pada zaman dulu kita lebih kepada manual. So semua benda tak terlalu fast, terhad. Itu yang saya nampak lah dari sudut pandangan saya. Nampaknya memang perkembangan teknologi selari dengan revolusi kejuruteraan awam. Since kita ni di bidang pendidikan mungkin kita tanya Cik Joydi dengan berbekalkan pengalaman lebih hampir 20 tahun mengajar. Macam mana tu? Apa tu cabaran dalam menyesuaikan pelajar ataupun yang pelajar kita sekarang ni adalah Gen Alpha mungkin. Gen Alpha menyesuaikan gen ni dengan perkembangan teknologi yang pantas sangat. Tetapi dalam masa sama kita tak nak jurang tu jauh. Okey. Memang betul, pantas sekarang perkembangan teknologi. Okay, kita balik pada mungkin zaman kita belajar dulu Mungkin saya kalau pergi kelas dulu hanya bawa test pad. Yang penting kalkulator. Ada pen?
ada satu pen, Ya, betul. dan yang paling penting flexible ruler. Kan? Masuk dalam poket, kita pergi kelas, lecturer bagi lecture, kita take notes, and then ada yang kita tak faham, kita pergi library cari buku, itu pun terhad. Nak beli tak mampu dengan Betul. harga mungkin dalam beberapa pound masa pada waktu tersebut. So dengan digital access yang agak minimum saya rasa pada waktu tersebut, jadi kita berkongsi maklumat dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan pelajar sekarang. Jadi peranan untuk mendekatkan jurang antara pelajar dan pensyarah, antaranya kita tak nafikan dengan kepantasan AI, dengan kepantasan Industrial Revolution dan sebagainya. Jadi dari beberapa aspek lah yang kita perlu lihat, antaranya dari aspek tenaga pengajar itu sendiri, perlu ada added value, kemahiran ataupun profesional, persijilan profesional untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar tersebut. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar perlu adaptasi teknologi-teknologi. Saya juga sekarang ni pun menggalakkan pelajar-pelajar membawa komputer, tab untuk akses segala maklumat apabila berada di dalam kuliah. Dan selain daripada itu, penglibatan industri juga amat penting untuk merapatkan jurang yang ada sekarang. Mungkin sebahagiannya institusi tersebut tidak mampu memberi sepenuhnya kemudahan infra kepada pelajar, termasuk peralatan akademik dan sebagainya. Dengan adanya kolaborasi yang telah dibuat oleh especially Politeknik Mekah, kolaborasi tersebut dapat membantu mendekatkan lagi jurang yang jauh antara institusi dan juga industri untuk mengintegrasikan kurikulum yang telah dibina. Kita juga pada masa sekarang jangan lupa pada masyarakat. Pelajar-pelajar juga pensyarah perlu mendekatkan diri kepada masyarakat supaya integriti pelajar apabila menghadapi kerjaya nanti, ianya tidak lupa hanya fokuskan kepada teknikal semata-mata, dan juga pada masa yang sama dia memfokuskan kepada komuniti, termasuk dengan kemampanan sesuatu tempat ataupun sesuatu daerah, terutamanya negara kita, yang menjurus kepada kelestarian, dari segi penggunaan bahan, penggunaan teknologi, simulasi dan sebagainya. So itu antara yang saya nampak perkembangan daripada 20 tahun lebih lah, berkaitan dengan bidang yang melibatkan saya rasa semua, tetapi fokuskan kepada bidang kejuruteraan awam. Sememangnya amat ketara dia punya perjalanan dia tu. Sekiranya tindakan apa yang kita tak buat, dia tidak dapat merapatkan jurang antara conventional method dengan perkembangan semasa. AI itulah AI. Sekarang semuanya AI. Ya. Okay, Puan kita nak tanya Gen Alpha. Sejauh mana Gen Alpha ni bersedia ke arah konsep tersebut? Konsep banyaknya AI, kelestarian, lestari sini-sini, mampan perkataan yang baru, tapi itu adalah di dalam kejuruteraan awam. Yang dulunya kita tak pernah jumpa, tapi itulah untuk generasi baru. Sejauh mana untuk gen baru? Secara umumnya kan, kalau kita tengok, sebenarnya generasi yang lama yang sepatutnya rasa terkejut dengan generasi baru. Generasi baru secara umumnya dia telah bersedia sebenarnya, sebab surrounding persekitaran mereka memang dah ada perkembangan teknologi itu dan mereka membesar dengan persekitaran digital. Kecil-kecil dah tengok handphone. So bila kita tak surprisingly kalau semua mereka tu dah memang lagi hebat daripada pensyarah sendiri dalam penggunaan
teknologi digital ni. Kalau kita kata surf, mungkin kita kata observe menggunakan kita Google. Mereka dah tak sebut Google dah. Mereka dah sebut ChatGPT. Mereka dah gunakan TikTok. So, kaedah kita dulu Facebook. Kita sebenarnya yang perlu meletakkan diri kita seiring dengan generasi ini. Supaya benda ni, pendidik ni go selari dengan pelajar itu sendiri nanti. Itu pandangan saya lah, sebab kita di pendidikan TVET ni memang kita memang dah perlu tekankan kemahiran praktikal itu, pemikiran kritikal itu, dan pembelajaran secara berterusan pelajar itu sendiri, supaya kalau ada gap pun di antara jurang yang tak terlalu terdedah kepada digital. Kita faham kalau di pelajar luar bandar dengan pelajar bandar adalah gap itu, tapi namun sekarang saya percaya dengan kemajuan negeri Sarawak itu sendiri, ini saya cerita dari sudut negeri Sarawak lah, kita dah tak terlalu jauh sangat dari orang tu, sebab dah banyak kemudahan yang disediakan oleh kerajaan sendiri, terutama sekali dari sudut internet itu. So dari sudut penggunaan media sosial, handphone, saya rasa dah tak asing lagi bagi semua pelajar di IPT termasuk PMU ni lah. Jadi kalau kita dedahkan mereka dengan perisian pun software menggunakan di dalam perisian, contoh macam di kejuruteraan awam kita ada building information modeling, kita ada SolidWorks, kita ada AutoCAD. So penggunaan komputer itu bukanlah asing bagi generasi ini. Jadi tak saya rasa begitu persediaan generasi ini memang dah ada. Kita ni sebagai pendidik yang perlu seiring, dan kita kena bagi lagi supaya orang kata pembelajaran secara berterusan itu ada kepada kita semua. Bukan sahaja kepada generasi itu, tetapi kita sendiri pun kena adapt dengan generasi ini. Itu pandangan saya lah. Dari sudut kalau kita nak tengok kesediaan generasi muda ke arah AI itu tadi, teknologi baru dari sudut kejuruteraan awam itu tadi. Kita ni penyedia latihan tinggi, higher provider kan? Higher learning provider. Higher learning provider. Curriculum yang kita sediakan pelajar, adakah relevan dengan hari ni? Okey, jika kita bercakap berkaitan dengan kurikulum, kalau kita back to history, kalau kita lihat TVET ni sebenarnya pada tahun 1960 dah ada dah di Malaysia. Okey, dah ada. Cuma mungkin ianya pada waktu itu sehingga pada tahun 2010 lebih kurang, pada waktu itu tersebut TVET ni dia adalah pilihan kedua. So mungkin kita tak nak pergi pada TVET pun pada waktu tersebut. Kita tak nak jadi pun benda doktor, tu. ya? Jadi cita-cita dia lain berbeza. Mungkin dia nak jadi bankers, dia nak jadi accountant, tapi TVET ni tidak dipandang lah pada waktu tersebut. Alah, waktu tu kita tak ada tidur jura. Lepas tu tidak kepada technician, mungkin kita pinggir tenaga mahir. So semakin lama semakin berkembang dia punya proses dia, perjalanan TVET tersebut, termasuk dalam bidang kejuruteraan awam, sehingga kini pada pandangan saya lah, saya berpendapat bahawa kurikulum especially civil engineering di bawah sistem politeknik semakin stabil dengan adanya isi konten-konten di dalam kurikulum tersebut dapat meningkatkan untuk melahirkan graduan yang berkemahiran apabila keluar nanti. So antaranya kalau kita lihat kurikulum, perbezaan kurikulum daripada dulu sehingga kini, antaranya adalah di dalam kurikulum tersebut adanya unsur-unsur community service, ada unsur-unsur yang melibatkan pendedahan kesedaran terhadap alam sekitar dan sebagainya. Itu dari segi konsep kurikulum yang wujud sehingga hari ini. Okey.
untuk membangunkan satu kurikulum yang berkonsep sedemikian, penglibatan industri amat penting. Kerana kita tak nak pelajar-pelajar kita bila kita keluar, especially civil engineering, kita keluar, kita lahirkan pelajar walaupun graduate employability dia tinggi. Betul. Okay, once bila keluar, dia bukan hanya mahir dalam technicality. Selain daripada itu, dia juga ada skill, generic skill. Selain daripada itu, antaranya adalah kemahiran berkomunikasi, dan sebagainya. So, apa yang kita terapkan dalam kurikulum kita, antaranya adalah projek pelajar. Dan dengan menggalakkan pelajar-pelajar membuat satu projek yang something like macam prototype ataupun model, dengan mengira kos sebenar, ditapak, and then balik dia analyse dia punya data dan sebagainya. So perkara-perkara tersebut sememangnya perlulah dalam pembangunan kurikulum dan juga untuk menjadikan satu kurikulum tu lebih sustainable. Kita panggil sekarang sustainable curriculum. So pembelajaran berasaskan projek tu amat penting. Pada masa yang sama, pemantauan secara berterusan juga penting. Contohnya macam Jabatan Kejuruteraan Awam, saya yakin di bawah Miss Kana, dia ada satu pasukan yang memastikan bahawa kurikulum yang diterima sentiasa dipantau, dilihat secara lebih murni supaya ianya dapat diperbaiki, ditambah baik dari masa ke semasa, bagi menyediakan kepada pelajar untuk mereka berhadapan dengan dunia pekerjaan yang sebenar. Kurikulum mantap. Yes. Perlu Mantap untuk melahirkan graduan yang kebolehkasaran tinggi, terutama dalam bidang. Dan juga graduan tersebut mesti dalam situasi yang holistik. Dan kita tak nak lahirkan graduan tersebut hanya bila dapat sijil dia bekerja. Betul. Dia bekerja, mungkin bekerja di mana-mana syarikat pembinaan dan sebagainya. Kita nak menggalakkan pelajar-pelajar tersebut, apabila dia keluar, selain daripada dia mencari pekerjaan, dia juga mewujudkan pekerjaan sebagai usahawan dalam bidang-bidang tertentu. Okay. Best. Kalau saya sebagai orang luar pun, saya nak masuk kejuruteraan awam. Itu dari segi kurikulum. Kurikulum ready. Pensyarah ready untuk tengok kurikulum sebagai KJ. Di jabatan, saya yakin tenaga pengajarnya bukan Gen Alpha. Dia adalah KJ yang mungkin yang banyaknya adalah yang majoritinya mungkin Gen X dengan millennial. Macam mana ni kesediaan tenaga pengajar ni? Yang dulunya mungkin belajarnya guna typewriter ataupun baru nak tekan komputer, baru nak tengok Excel. Sekarang sistem. Nak ajar budak sistem. Dulu AutoCAD. Sebelum AutoCAD drawing kan tangan. Sekarang AutoCAD, sekarang ke BIM. Macam mana tu kesediaan jabatan kepada tenaga-tenaga pengajar ni? Sebab pelajar mestilah nak tengok role model lah. Role model dia teachers. So teachers tu macam mana? Okey, kalau disuruh saya mengulas lah kan, sebagai ketua jabatan, itu yang saya cakap tadi, readiness untuk pengajar perlu seiring dengan kita nak expect student juga kan. Student kita macam ni, kita memang perlu ready dulu. Jadi dekat situ sebenarnya pelbagai usaha lah, bukan sahaja dari Jabatan Kejuruteraan Awam sendiri, tetapi di pihak kita panggil kalau Politeknik ni JPPKK lah kan. Polis DC sendiri tu telah menggalakkan jugalah pensyarah supaya banyak keterlibatan di dalam, especially di dalam pelbagai program. Contohnya di sini, bila kita nak dedahkan pensyarah supaya mereka berada di dalam, seiring dengan teknologi itu tadi, kita contoh paling dekat adalah kita ada Sakutan Industri Pensyarah. Saya rasa bila kita menggalakkan pensyarah untuk keluar berlatihan industri, kalau kat sini kita paling lama tempoh 3 bulan. So sebenarnya kita telah menggalakkan pensyarah itu sendiri
mendedahkan diri atau mempelajari pembelajaran sepanjang hayat tu untuk merasai. Lama kan, bukan saja dalam pendidikan tetapi belajar untuk merasai juga di dalam situasi industri sebenar. So, pengalaman itu tadi diharap dapat membantu di dalam PDP pensyarah itu sendiri, di mana mereka boleh berkongsi pengalaman di industri selama mungkin tempoh 3 bulan tu kepada pelajar itu sendiri. Okey, yang kedua pula dari sudut kerjasama industri dengan pihak institusi itu sendiri. Bagi kejuruteraan awam, kita readiness, kita libatkan diri di dalam program yang kita panggil Industrial Advisor Program. Okey, IAP. Kita ada Industrial Advisor Committee. So, itu adalah antara yang kita kata penasihat kurikulum industri ini yang akan memberi nasihat kepada segala proses kurikulum yang berlaku, dan mereka juga akan berkongsi pengalaman di dalam industri kepada pelajar kita, kepada pensyarah kita. Next adalah kita juga sentiasa menggalakkan semua pensyarah kita untuk mengambil, seperti yang Cik Johaidi kata tadi, sijil kompetensi ataupun professional cert. Contoh, kita menggalakkan untuk mereka apply IR, TS ataupun ikut program kompetensi seperti BIM, trainee of trainer. So, supaya ini adalah salah satu langkah kepada kita nak wujudkan satu kompetensi yang hebat dalam kalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam lah, AMNYA kan. Supaya bila mereka mengajar, segala pengalaman, experience dan apa yang dipelajari tadi, mereka boleh libatkan pelajar di dalam pengalaman itu. Next adalah kita sentiasa menerapkan supaya wujudnya satu kolaborasi bersama dengan industri. Kita akan buat, sometimes kita ada lawatan pensyarah ke industri, contohnya ke JKR, ke site visit, supaya bukan sahaja pelajar yang perlu lihat keadaan sebenar industri di site visit, tetapi pensyarah juga perlu tahu apa orang kata teknologi baru di dalam industri terkini. Dan saya rasa dengan beberapa pendekatan, ada banyak lagi sebenarnya, tapi kalau kita nak ulas ni memang panjang lah kan. Tapi dari sudut Jabatan Kejuruteraan Awam, kita memang dah planning apa tu tadi, bukan sahaja kurikulum itu sendiri, tetapi kepada kompetensi pensyarah, supaya benda ini dapat mewujudkan satu integrasi ataupun satu environment pembelajaran yang sangat komprehensif dan integrate tu ada di situ. Bukan saja kita nak pelajar kita hebat, tetapi kita selain pelajar, pensyarah itu juga hebat. So, dari sudut itu kita dapat melahirkan graduan yang lebih kompeten, berdaya saing, dan itu yang kita kata kita melahirkan pelajar yang ready untuk ke industri. Lebih kurang macam itulah. Nampak kita memang mencapai visi PMU menjadi institusi TVET yang unggul. Ya. Betul. Okay, kita ni dah nak sampai hujung, tapi belum hujung lagi. Kita boleh tanya lagi sedikit dengan Encik Johaidi ya. Sedikit lagi. Curriculum ready. Pensyarah ready. Di mana graduan kita akan datang? Pada pandangan Encik Johaidi, graduan PMU ni di mana? 2 tahun lagi ke? 3 tahun lagi ke? Di mana mereka berada? Okey, sebenarnya apa yang saya lihat lah selama saya berada di sini, apa yang saya lihat untuk kejuruteraan awam itu sendiri dari skop kejuruteraan awam itu sendiri, sememangnya graduan-graduan yang lahir daripada Politeknik Mukah ini ya sehingga hari inilah saya rasa tak ada masalah pun untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Kerana peluang tu tersedia dengan sokongan daripada kerajaan negeri
dengan wawasan yang ada daripada Kerajaan Negeri Sarawak sendiri, menggalakkan lagi adanya graduan-graduan ataupun yang berkemahiran dalam TVET, seiring dengan Kementerian Pengajian Tinggi yang menyasarkan 300,000 pada tahun 2030. Dengan perancangan mungkin yang saya lihat dari aspek kejuruteraan awam, boleh Jabatan sentiasa memantau, memastikan pelajar-pelajar tersebut berada dalam keadaan yang stabil semasa proses pembelajaran, dengan kesediaan pensyarah yang sememangnya. Saya yakin sebahagian daripadanya mempunyai professional certificate, dan juga pensyarah-pensyarah daripada industri yang berada di dalam kejuruteraan awam. Saya yakin dalam jangka masa yang tertentu, Politeknik Mukah, terutamanya Jabatan Kejuruteraan Awam, akan menjadi pemacu kepada pembangunan negara, terutamanya negeri Sarawak. Selain daripada itu, apa yang saya lihat semasa keberadaan pelajar-pelajar di dalam pembelajaran selama 3 tahun, kita tidak mahu pelajar-pelajar tersebut hanya terdedah kepada persekitaran di sekeliling mungkin Mukah saja. Kita membawa pelajar-pelajar tersebut ataupun mendedahkan pelajar-pelajar tersebut ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, dengan penilaian projek pelajar, kita melibatkan institusi daripada luar negara untuk menilai projek yang dihasilkan oleh pelajar Politeknik Mukah. Di situ kualiti kita nampak, memang nampak kualitinya di situ dengan adanya akreditasi E-Tech, yang terbaru MQA dan sebagainya, dan memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal amat penting untuk memastikan bahawa kesediaan pelajar tersebut akan berada di alam kerjaya lebih more confident lah, yakin dengan keluarnya daripada Politeknik Mukah itu sendiri. Aku dari Encik Juhaidi. Kita tanya sikit lah dari orang Sarawak sendiri. Mana graduan PMU nanti pergi ni? Okey, saya boleh kata dengan bangganya lah. Kita tengok alumni kan? Kita mempunyai barisan alumni yang sangat hebat, alumni PMU. Dan saya menjangkakan mereka akan jadi lebih hebat lah di masa akan datang. Seperti yang Cik Juhaidi cakap tadi, supported by kerajaan negeri sendiri, memang menggalakkan untuk program TVET itu sendiri dan peluang pekerjaan yang telah kerajaan negeri sediakan untuk mereka. So, kita jangkakan mereka cuma perlu menghabiskan, perlu belajar rajin, habiskan pelajaran, dan sebenarnya peluang pekerjaan tu menunggu mereka di luar. Sebab kerajaan memang dah menyediakan apa yang ada. Yes, platform tu dah ada. So dari peringkat pendidikan, actually institusi seperti Politeknik Mukah, saya yakin graduan PMU di luar sana mendapat sambutan yang sangat baik, actually di pasaran pekerjaan, dan di situ sebenarnya kita dapat mengukur apa orang kata, kebolehan ataupun penyesuaian kepada kurikulum yang tadi Encik Juhaidi sharekan dengan keperluan industri sebenarnya telah membuahkan hasil. Okay, kita sebenarnya dah nampak dah proses itu sendiri. Dan harapan saya untuk di masa akan datang, generasi yang akan datang, yes, pada adik-adik di luar tu, belajar rajin-rajin, sentiasa jangan takut untuk menceburi bidang yang orang kata sangat susah. Bila sebut kejuruteraan, mereka kata sangat susah. Sebab matematik. Yes, sebab matematik itu sendiri. Okay? Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya dunia kejuruteraan ni sangat menarik. Dia dinamik. Dan bagi saya, kita berada di dalam zaman teknologi di mana kita perlu follow teknologi itu sendiri, dan bidang ini merupakan salah satu bidang yang sangat cun dengan teknologi itu.
tak kisahlah mana-mana engineering lah kan. So kita perlu mencabar diri walaupun bidang ini memang dikatakan sangat mencabar, tetapi mereka perlu ada minat jugalah. Minat untuk menjadi jurutera itu sendiri. Macam seperti daripada awalan saya cakap tadilah. Macam saya berminat bila saya berminat nak buat rumah saya sendiri. Okay, so saya yakin bila jadi jurutera ni, mereka sebenarnya kita kena letak sumbangan kita kepada negara ataupun negeri kita sendiri. Ya. Kita perlu menyumbang sesuatu kepada negeri kita sendiri. So, salah satunya adalah kita belajar rajin-rajin, kita jadi engineer ataupun tak kisah tetapi di dalam bidang Tibet itu sendiri. Dan itulah sumbangan yang sebenarnya orang tak nampak kepada negeri ataupun negara kita sendiri. Jadi di sini saya ingin kata, kalau nak promosi bidang kejuruteraan awam ini, di PMU kita dah ada sijil kejuruteraan awam. Kita juga ada offer diploma kejuruteraan awam. Jadi ingin saya tegaskan di sini sebenarnya kejuruteraan awam ini sebenarnya sangat-sangat relevan, still relevan untuk diceburi. Walaupun orang kata susah, bidang yang orang kata mungkin ada di luar sana, mungkin ada lagi bidang gigs yang lebih hebat. Okay? Jadi apa lagi? TikTok kan? TikTokers. Tapi kena ingat, bidang ini kalau kita ceburi, dia adalah bidang yang sangat sustain. Di mana, bukan nak promote bidang bukan nak promote bidang, tapi dia betul. So, kita kena letak banyak peluang di luar sana, peluang pekerjaan. Disebabkan bila kita jadi kejuruteraan awam ni, tak semestinya kita jadi jurutera. Okay? Kita boleh jadi businessman, kontraktor, kita boleh jadi cikgu, kita boleh jadi tiktokers. Tetapi dengan satu sijil sahaja, Kejuruteraan awam. kejuruteraan awam, amnya, kita boleh jadi semua tu. Kan? Betul tak? So, saya rasa di sini saya rasa kita perlu letak juga diri kita, maksudnya kalau kita ada sijil ke, diploma kejuruteraan awam, degree kejuruteraan awam ataupun lebih higher level lagi, sebenarnya kita telah, bila kita bekerja, itulah sumbangan paling besar kita kepada negara. Especially dalam pembangunan negeri ataupun negara itu sendiri. Itu pandangan saya lah. Jadi mungkin saya tambah sikit dan secara tak langsungnya sememangnya mungkin Fahmi di bawah Jabatan Kejuruteraan Awam sememangnya bersedia menerima kehadiran pelajar-pelajar dengan kerjasama daripada pendidikan menengah untuk menggalakkan pelajar-pelajar yang habis lepasan SPM memohon memilih bidang-bidang yang mereka minat, especially kejuruteraan awam. Okay, walaupun ianya ada setengah-setengah pelajar mungkin dia tak faham apa itu civil engineering, tapi dia adalah satu bidang ataupun disiplin yang agak unik, seperti yang KJ maklum. So kami di bawah civil engineering amat bersedia untuk menghadapi cabaran, walaupun seperti yang moderator maklum, jurang yang agak beza sebenarnya. Kita dah ada strategic plan untuk mengatasi masalah tersebut dan bersedia berhadapan dengan sebarang cabaran untuk masa akan datang. Kalaulah saya beri satu perkataan untuk kita panggil new gen masuk civil. Sebab new gen ni dia pandang tak semualah dia pandang kejuruteraan awam ni maths. Usually pelajar tak suka matematik. Jadi dia pandang ini susah. Daripada buat YouTube mengulas, buat jadi influencer mengulas. Kalaulah ada satu perkataan yang boleh susahnya soalannya kita ulas minta ulas 1 minit lah kita minta ulas. Nak kita boleh bagi satu macam supaya orang-orang di luar sana, mungkin ibu bapa yang boleh membantu membuka minda anak-anak, atau mungkin sebab mak bapak sekarang ni adalah mak bapak yang Gen Z ataupun millennial. Jadi mungkin minda tu, sebab dulu mak bapak kita dia suruh je kita buat apa. Gitu. Anak bapak sekarang ni pun sama juga, dia suruh anak dia buat apa. Cumanya anak sekarang ni dia nampak yang selalu tengoknya YouTube. Yang seronok-seronok.
Jadi dia tak nampak bangunan tu seronok. Yes. Macam mana tu? Okey. Pendapat saya lah. Sebenarnya platform-platform media sosial ni amat penting. Benda tu sekarang ni perlu. Especially bukannya semata-mata untuk hiburan. Ianya juga boleh disampaikan maklumat seperti yang dimaklumkan tadi oleh KJ. Walaupun hanya dalam 30 saat, informasi berkaitan dengan kejuruteraan ataupun TVET, ianya amat membantu untuk membuka minda pelajar-pelajar yang akan memilih bidang ke peringkat yang lebih tinggi nanti. So bagi saya civil engineering is amazing. Amazing. So jangan takut, jangan risau. Kami di sini akan membantu pelajar-pelajar untuk menghadapi cabaran dalam masa 3 tahun sebelum pelajar-pelajar didedahkan di alam pekerjaan nanti. Okay. Sedikit kata-kata akhir, Puan. Kata-kata terakhir sekali lagi. Ini akhir betul Ya, betul. Akhir betul Ini akhir betul. Okay, kita boleh letak kejuruteraan awam ni, kalau saya lah, yang menjadi saya punya motivasi adalah kejuruteraan awam ni adalah ketamadunan. Ketamadunan. Yes, tamadun. Bila kita sebut tamadun tu, kita tengok zaman dulu. Kita tengok zaman Babylon. Kita tengok piramid. Piramid. Sebenarnya daripada basic apa? Awal. Kejuruteraan awam. Terusan terbaik. KLCC. Apa lagi yang hebat dekat Malaysia ni? Sepang. Kita panggil Sarawak dah cukup dah. Pen Borneo. Pen Borneo. Siapa buat? Mungkin ada keterlibatan kejuruteraan awam itu sendiri. So, itu adalah satu motivasi sebenarnya. Kita kalau kita letak, kalau dah dihebat tu, join lah kejuruteraan awam. So, kita akan hebat seperti tamadun itu sendirilah. Sebab itu kita kata ketamadunan wujud, pembangunan itu wujud. Betul tak? Betul. Logik kan? Okay. Alright. Dengan itu nampaknya dapat disimpulkan civil engineering ataupun kejuruteraan awam dulu dan sekarang sentiasa bidang yang relevan. Tak pernah putus relevanannya. Kan? Kita dah lihat bagaimana kejuruteraan awam bukan lagi bidang yang statik, buat bangunan je. Tetapi berkembang pesat bersama generasi baru yang lebih celik teknologi, prihatin terhadap kelestarian. Okay, terima kasih Puan Kanarisa dan Encik Juhaidi atas perkongsian yang Sama-sama. sungguh bermakna, sungguh knowledgeable, banyak education di kat situ. Kepada pendengar luar sana, boleh ulang-ulang dengar, mana tahu boleh sharekan juga, mana tahu kita boleh Kepada anak-anak. membawa ramai lagi anak-anak Sarawak terutamanya untuk menjadi sebahagian daripada TVET. Bukan engineer saja sebab TVET ni besarnya. Tapi kalau dapat, Alhamdulillah. Okay, kepada penonton semoga perbincangan ini membuka mata dan minda kita tentang pentingnya peranan juruteraan awam dalam membentuk masa depan yang lebih mampan. Teruskan mendengar podcast kami dalam siri seterusnya. Saya, Sama Sri Binti Sanusi, sekian saja untuk podcast kita pada hari ini, iaitu kejuruteraan awam, kacamata generasi baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.